Apa? Nak tahu tak macam mana nak bagi girlfriend hampa selalu belanja hampa daging wagyu? Macam mana? Macam mana? Tengok dia. Inilah cara dia masak nyonya rendang mi ni. Ada apa beza dengan rendang ni? Ni beza dia. Kita masak guna ingredient bahan semula jadi tau. Rendang lama. Tak payah lama-lama pun. Selalu masak 5 jam, 6 jam kan. Tapi kali ni kita sediakan untuk hampa semua kita punya paste macam ni. So, hampa tak payah risau dah. Hampa cuma masukkan kita punya mi segera dan dah siap dah kita punya mi rendang. Kita punya nyonya rendang ni pun dah jadi macam ni. Jom kita bagi dia makan. Okay. So sekarang ni kita nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedap. Beli kat mana ni? Hampa boleh beli dekat beg kuning. So kalau hampa nak girlfriend hampa selalu belanja hampa daging wagyu, hampa kena belikan dia nyonya rendang mini. Untuk masa sekarang kita tengah bagi harga kaya pack tahu tak 100 orang yang terawal. So korang tunggu apa lagi? Cepatlah grab sekarang.